Dalam era digital yang serba pantas, masyarakat kini semakin selesa beralih kepada penggunaan sistem kewangan tanpa tunai atau cashless bagi urusan harian termasuk pembelian barangan dan pembayaran perkhidmatan. Kaedah transaksi menggunakan kod QR dan e-dompet kini bukan sahaja menjadi pilihan pengguna, malah turut digunakan secara meluas oleh peniaga yang mahu memudahkan urusan jual beli serta meningkatkan keselamatan kewangan mereka. Bagi peniaga kedai emas Wan Hafizuddin Wan Rosli, 31 tahun, penggunaan kod QR memudahkan urusan perniagaan tanpa perlu berurusan secara fizikal dengan wang tunai. Kalau macam untuk QR lah ni, untuk bagi kita lah, okey lah. Sebab kita pun sebagai peniaga pun, kadang-kadang tak kena bawa balik bawa PT. Bawa PT banyak gomo ataupun jenis kita nak bayar ke supplier apa semua tu, kita bakal terus bank balik duit yang masuk daripada akaun QR daripada customer tadi. Dia berkata demikian ketika ditemui di premisnya di Kota Baru hari ini. Bagaimanapun katanya, masalah capaian internet kadangkala menjejaskan urusan pembayaran, namun dia mengambil langkah proaktif dengan memasang sambungan Wi-Fi di kedainya bagi melancarkan transaksi. Wan Hafizuddin turut mengakui terdapat kekangan apabila had transaksi kod QR terhad menyebabkan sebahagian pelanggan perlu membuat pemindahan wang secara manual menggunakan nombor akaun. Seorang lagi peniaga, Muhammad Hasif Hassan, 21 tahun yang mengusahakan premis colek buah Kelate berkata, penggunaan sistem pembayaran tanpa tunai bukan sahaja memudahkan urusan jual beli, malah membantu mengelak penipuan. Kedai saya ada soundbox. Soundbox tu mudah lah. Jadi bila customer scan, walaupun dia tak tunjuk resit, dia akan bunyi masuk berapa ya. So di situ kita mudahlah saya nak detect orang tipu ke resit kan. Ada orang nak scan kita ni dia edit resit. Sementara itu, pengguna e-dompet Nurul Nisha Alia, 21 tahun dari Kampung Lundang berkata, sistem pembayaran melalui kod QR sangat praktikal kerana hanya memerlukan telefon pintar tanpa perlu membawa wang tunai. Monet mudah. Mudah kita pakai tiket-tiket pakai gitu ya ke. Mudah ya. Tak lama-lama. Saat ni kan mudah ya. Macam dari segi tak perlu bawa duit cash ke? Tak perlu bawa duit cash lah. Ni pun bawa beg kecil ni. Bawa telefon yang di mana-mana. Sebab mudah ada dalam ni ya kan belakang lah ni. Kalau boleh biar letak QR lah belakang dengan Zamel lah ni kan. Lepas tu sebab lah ni ada lah kedah. Jarang menang lah tak ada QR tu. Bagi pengguna lain, Tengku Nurin Syazrina Shihabuddin, 29 tahun dari Pasir Tumbuh, pembayaran tanpa tunai bukan sahaja menjimatkan masa, malah meminimumkan risiko kehilangan wang tunai. Trend cashless yang semakin meluas ini dilihat bukan sekadar gaya hidup moden, tetapi turut memperkukuh budaya kewangan digital dalam kalangan masyarakat, khususnya di Kelantan, selaras dengan perkhidmatan teknologi kewangan negara. Nur Atirah Azman bersama juru kamera Izzah Zaki, Berita iMedical TV.